Salam sejahtera. Okey. Hari ini saya nak buat perkongsian sikit semasa kami dalam kursus pengendalian haiwan berbisa dan membahaya di Pulau Pau. Kami diajar 4 teknik untuk menangkap ular. Untuk ular senduk pula ada satu teknik khas yang digunakan lah, yang dicadangkan oleh pusat latihan untuk kita apply semasa bertugas. Okey. Okey. Untuk ular senduk nanti kita kena hook 1/3 selepas kepala ataupun setengah daripada badan dia, ikut keadaan lah. Okay? Bila hook, dah dapat hook, perlahan-lahan pegang ekor belakang. Semasa pegang ekor belakang, pastikan mata kita tengok kepala ular. Pastikan kepala ular tu tak hampir dengan tangan kita. Kemudian masukkan ke dalam sangkar. Okay? Sebagai contoh, okay? Contoh ular yang dah ada dalam kotak, kita nak keluarkan. Kita kena tekan dengan hook supaya penutup ni tak terkeluar. Okey, tekan dengan hook, baru kita buka penutup kiri dan kanan. Untuk safety, kita jangan buka penutup hook ni dengan tangan. Kita kena guna hook ni juga. Okey, so buka hook dulu. Okey, selalunya dari cungkil lah, cungkil. Kita cungkil dia. Okey, kita cungkil, kemudian kita keluarkan dia. Keluarkan dia. Ini cara kita keluarkan ular senduk. Okey, cara nak tangkap dia pula, kita kena set up box dulu. Okey, set up box. Okey, pastikan penutup ni dah tutup sikit dah. Okey, kotak ni, kemudian baru kita ke ular. Bila dah ready, baru kita ke ular, mata sentiasa tengok kepala dia. Okey, so macam tadi saya cakap, kalau tak bergerak, 1/3 daripada bahagian kepala. Hook masuk. Okay. Tengok keadaan ular jugalah. Ular bagi kerjasama tak? Okay. Kemudian bila dah hook, okay, baru kita tangkap ekor sambil tengok kepala dia. Okay. Tengok kepala dia datang kat kita tak? Okay, kalau tak datang, kontrol macam ni. Kontrol. Okay. Dan masukkan ular ni. Okay. Bila sampai macam ni, kacau ekornya dengan hook, kemudian tutup dengan hook juga. Okay. Pastikan tutup rapat dulu dengan hook. Okay, kita tak mahu ular terkeluar masa ni. Tekan. Jangan lupa tekan hook. Baru kita tutup dengan tangan kita. Selamat. Okay. Kalau bermanfaat, kongsi dengan kawan-kawan dan praktikkan semasa kita menangkap ular senduk. Terima kasih kerana menonton.